Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antara faktor KWSP boleh memberikan dividen yang tertinggi dalam tempoh 7 tahun adalah kerana KWSP tidak membenarkan sebarang pengeluaran khas pada tahun lepas daripada akaun pengeluaran. Saya sebagai kerajaan, saya berpandangan bahawa pihak kerajaan seharusnya melihat secara holistik masalah rakyat, iaitu saya nak menyentuh tentang pencarum-pencarum yang tercicir daripada 16.22 juta pencarum ahli KWSP. Ada pencarum yang berhenti kerja dan diberhentikan kerja, yang tidak ada pendapatan dan terpaksa berhutang, ada yang terpaksa menggadai rumah dan harta benda dan sebagainya, tidak ada duit untuk hidup, dan mereka ada duit dalam akaun KWSP. Jadi adakah pihak kerajaan wajar untuk mempertimbangkan kumpulan pencarum yang tercicir untuk mengeluarkan akaun duit simpanan mereka sendiri untuk meneruskan kehidupan, iaitu pengeluaran secara bersasar? Minta pertimbangan daripada pihak kerajaan tentang kumpulan yang terdesak, terhimpit kos kehidupan mereka, tapi mereka ada duit dalam akaun mereka. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Padang Trump. Bila pencarum melihat dividen 63%, dia faham bahawa simpanan itu akan memberikan hasil yang lumayan kepada mereka. Itu satu. Keduanya, KWSP telah keluar kenyataan bahawa majoriti pencarum, terutama di kalangan masyarakat Melayu, itu punya simpanan yang sangat kecil. Jadi membuka ruang itu akan menimbulkan masalah dalam beberapa tahun lagi tak kala mereka bersara. Yang ketiga, prinsip yang saya ingat yang kita pegang daripada awal, saya ingat puluhan tahun dulu masa saya jadi Menteri Kewangan, tidak ada kelonggaran berlebihan kerana prinsip KWSP ini adalah simpanan untuk hari tua. Jadi sebab itu, sementara saya faham keluhan Yang Berhormat, ada kalanya beberapa pengecualian diberikan dan kelonggaran kalau dan ini diberikan, dan banyak kes rayuan khusus itu diberi pertimbangan khas, ya, terutama dalam keadaan keuzuran dan sebagainya. Tetapi membuka ruang yang terlalu luas bermakna kita akan menghukum mereka bila mereka beransur tua dan bersara. Jadi kerajaan kena melakukan keseimbangan ini di antara menyelesaikan masalah mendesak segera dan menghukum mereka mendera dalam keadaan mereka telah bersara, dalam keadaan mereka tidak ada upaya lain. Jadi kalau ada spesifik yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Trump, saya percaya KWSP boleh berikan pertimbangan seperti mana mereka lakukan sekarang. Katalah keadaan-keadaan yang mendesak walaupun tidak ikut peraturan kaedah yang diberikan sekarang.